syaitan dan iblis ni, puaka ni dalam ni. Ni, nampak ni, saya goyang-goyang ni, ada banyak dalam ni. Nak kena ruyah dulu ni. Baru boleh keluar nampak, oh, ni tak betul, ni tak betul. Nak ruyah macam mana? Kalau tak ada perbahasan dalam parlimen. JAKIM kena akur dengan logo halal yang US keluarkan. Boston ke, New York ke. Sebab di US dia tidak ada centralized Muslim Council macam kita. Dan dia punya standard tak rigorous macam kita. Perjanjian ini, Fasal 2.5. Halal Certification for Industrial Goods. Dalam ni dikatakan Malaysia shall allow. Shall ni dalam bahasa teknikalnya bukannya sunat tau. Mesti. Ya? Mesti bagi the usage of halal logo issued by any US halal certifier designated by Department of Islamic Development Malaysia. Ini satu hal. Bab lain, saya dah bangkitkan dulu dalam perbahasan juga. Kita orang Malaysia bukan sekadar halal. Dalam Al-Quran, Allah SWT perintah kita halalan thayyiban. Thayyiban tu maksudnya apa? Wholesome, good, encompassing. Maknanya apa? Kita kalau boleh jangan makan benda-benda yang disyubahah dari segi biologi. Apa dia? Genetically modified organism, GMO yang banyak ada di US. Cargill, Monsanto, dan jual kepada kita chlorinated chicken. Di Eropah, EU pun tolak. Saya dah argue benda ni dalam Dewan Rakyat. Saya dah bagi amaran kepada MITI. Saya dah bangkitkan benda ni. Nampaknya kerajaan tetap akur dan tunduk kepada Trump dan Amerika Syarikat.